Ada sebuah pulau kecil di Nusantara yang ramai percaya menyimpan sebuah rahsia besar. Pulau Betuah. Tidak ada di peta pelancongan, tidak ada dalam senarai destinasi terkenal. Pulau ini sebenarnya bukan satu tempat yang anda ingin jadikan percutian. Malah bagi penduduk tempatan, Pulau Betuah lebih kepada sebuah tanah larangan. Mereka yang berani mencuba untuk mendarat di sana sering dikaitkan dengan nasib malang, kehilangan misteri, bahkan kematian. Apa sebenarnya yang berlaku di Pulau Betuah dan kenapa ianya menjadi topik amaran yang berterusan bagi sesiapa yang tinggal di kawasan sekitarnya. Pulau Betuah digambarkan sebagai sebuah tempat yang cantik tetapi sunyi dan penuh misteri. Ia terletak di tengah laut dikelilingi oleh perairan yang sebenarnya mudah dilalui kapal. Namun sesuatu mengenai pulau ini telah menghalang orang ramai daripada mendekatinya. Orang-orang tua di kampung berhampiran sering berkongsi cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kata mereka, Pulau Betuah adalah tanah yang berpenunggu. Ada yang percaya bahawa roh penunggu pulau itulah yang melindungi keistimewaan tempat tersebut tetapi dalam cara yang mengerikan. Salah satu legenda menyebut bahawa pulau itu sebenarnya adalah kawasan persemayaman bagi orang-orang yang pernah melarikan diri dari kekejaman penjajah ratusan tahun lalu. Kononnya, mereka telah mengikat perjanjian dengan kuasa gaib untuk menjadikan pulau itu sebagai tempat yang tak dapat dijajah atau diganggu oleh siapapun. Tetapi perjanjian ini datang dengan satu syarat, tiada seorang pun boleh kembali ke pulau itu, bahkan keturunan mereka sendiri. Pelaut-pelaut tempatan juga sering mengingatkan bahawa laut di sekitar pulau tersebut yang kelihatan damai dan menarik bagi orang luar sebenarnya menipu. Banyak kapal pernah dilaporkan hilang di kawasan ini tanpa sebab jelas dan mereka yang kembali dengan cerita tentang Pulau Betuah sering dilaporkan mengalami gangguan mental, tidak lagi waras, bahkan tidak dapat menceritakan pengalaman mereka dengan jelas. Sebuah cerita mengenai sekumpulan pelajar universiti yang cuba menjalankan kajian antropologi di sana sekitar tahun 90-90-an terus berlegak dalam ingatan penduduk tempatan. Mereka yang menaiki bot kecil berjaya sampai ke pulau itu selepas mendengar cerita-cerita mistik, mencari kononnya bukti tentang sejarah asal tempat tersebut. Namun hanya sebahagian kecil yang kembali. Apa yang mereka kongsikan selepas itu membuat ramai tidak lena tidur. Mereka mendakwa melihat bayangan seseorang tetapi setiap kali cuba mendekati, individu itu menghilang. Pada malam pertama mereka bermalam di sana, mereka mendengar suara teriakan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Malah, beberapa alat mereka termasuk kamera dan kompas terus rosak sebaik sahaja mereka sampai ke pantai. Pulau Betuah juga tidak ketinggalan dalam menarik perhatian pengkaji paranormal. Ada yang cuba memberi justifikasi logik kepada fenomena pelik yang berlaku di sana. Mereka mendakwa medan magnet semula jadi yang luar biasa mungkin menyebabkan kelainan seperti kehilangan keupayaan alat elektronik, tetapi meskipun teori sains ditonjolkan, ia tetap tidak dapat menjawab semua soalan yang membelenggu misteri pulau ini. Sebuah penemuan lama, sebentuk kecubung kecil yang dipercayai dari era purbakala, dijumpai di dekat pantai pulau ini sekitar tahun 1950-an. Ramai percaya artifak ini adalah sebahagian daripada ritual lama yang dijalankan untuk melindungi pulau tersebut. Tetapi banyak peninggalan dari pulau tersebut tidak dapat dikeluarkan kerana mereka yang cuba membawa apa-apa cenderamata dari pulau ini sering melaporkan peristiwa seperti dihantui oleh figura gelap atau mengalami mimpi buruk. Kini, walaupun cerita-cerita ini tidak boleh disahkan secara kukuh, orang kampung tetap tidak berani mengambil risiko. Bila seorang pelancong asing bertanya kepada seorang nelayan tempatan bagaimana untuk ke pulau tersebut, nelayan itu hanya memberikan senyuman kecil dan berkata, "Encik boleh pergi." Tapi pulau itu mungkin tak benarkan encik pulang. Jadi adakah Pulau Betuah benar-benar tanah larangan yang penuh dengan ritual gaib, atau adakah ia hanyalah sekadar cerita lama yang digunakan oleh penduduk kampung untuk menakut-nakutkan generasi muda daripada mencuba sesuatu yang berbahaya? Tidak kira apa jawapannya, satu perkara yang pasti, ia meninggalkan rasa kagum sekaligus rasa gentar kepada sesiapa yang mendengarnya. Apa pendapat anda? Adakah ini semua hanya mitos atau mungkinkah pulau ini benar-benar menyembunyikan rahsia yang tidak sepatutnya disentuh manusia? Semuanya tertinggal menjadi misteri dan mungkin baiklah ia kekal begitu. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah-kisah dari seluruh Nusantara. Terima kasih.